Halo korang, hari ni Fitra nak pergi camping. Untuk pertama kalinya nak pergi camping dekat area Hulu Langat, campsite Latar Beringin. Kita naik Formula Azab lawa baby. Campsite Latar Beringin. Itu je lah tadi. Dekat sini Hulu Langat sini area Hulu Langat. Terang Sarah dalam ni. Sebab warna dia. Untuk camping dekat sini kita orang dah book siap-siap. So dekat sini dia punya tempat registration lah. Ada banyak tapak. Sekarang kita nak pergi survey lah ambil tapak mana. Tapi kalau ramai-ramai orang tak boleh lah pilih tapak. Dah bengar. Baru naik dah bengar. Kita suka tempat ni sebab orang dia sangat jaga tempat ni daun dia terus sapu. Daun jatuh terus sapu. Oh yelah. Dia banyak pokok bulu-bulu besar ni. Nampak macam lawa gila. Subhanallah. Kat sana siapa yang letak kemah kat sana syok lah sebab ada view air terjun kat situ. Ni semua tapak korang. Ni semua tapak yang kita boleh pergi boleh pilih. Ni tapak 10. Toilet kat sini je. Lepas tu ada tempat cuci tangan apa semua. Cantik. Sekarang kita tak decide lagi nak ambil tapak mana. Ni tapak apa? P5. Tapak P5 ni nice juga sebab dekat dengan sinki. Ini kolam. Tak tahu lah untuk Ada air sungai. wow, tapi kolam dia kecil je lah. Tapi okey lah. Mesti nanti kolam dia. Oh, ni semua tapak. Banyak lah tapak dia. Ini air terjun. Masya Allah, cantik. Tapi kat dalam pun okey lah. Kalau budak-budak nak mandi. Kita ingatkan wagon. Rupanya. So, kita orang decide nak ambil tapak P5. Ni tapak yang kita orang ambil. Siap ada sinki lagi kat sini. Tapi tak semua tapak tau. Ni sinki untuk semua orang. Tapi tak semua tapak lah yang dekat dengan sinki. So ni diorang tengah pasang kemah. Fitra sebab first time join. So tak reti lah nak pasang kemah. Kita tolong tengok je. Seafood untuk buat makanan berbuka puasa. Nak buat shell out. Dah Hi vlog. Macam mana orang yang terbalik cakap tu? Hi guys. Oh, hi. Jangan cakap. Welcome to my guys. Dia terbalik. Ini keadaan waktu malam. Fitra tak banyak record waktu malam sebab agak gelap. So hanya record waktu siang je. Ini keesokan paginya. Kita orang dah kemas-kemas. Nak balik. Overall memang best sangat dekat sini. Sewa tapak dalam RM40 satu malam. Overall Fitra sangat puas hati dekat campsite Latar Beringin ni. So itu saja untuk kali ni. Thank you for watching.